khutbah pada hari ini bertajuk Mencari Ketenangan Melalui Ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia tidak dapat lari daripada berhadapan dengan ujian hidup. Cabaran dalam hidup sering membuatkan manusia merasa putus asa dan kecewa. Orang yang beriman sentiasa bersangka baik terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Ia kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada setiap ujian dan kesukaran yang diberikan itu terkandung hikmah dan kebaikan kepada manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, hati yang tidak tenang sering membawa manusia kepada tekanan hidup. Pada hari ini, sebahagian daripada kita menggunakan pelbagai cara untuk keluar daripada masalah. Cara yang mereka gunakan berbeza-beza. Ada yang menjadikan hiburan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan. Ada yang sanggup mengambil bahan-bahan yang haram dan terlarang semata-mata kerana mahu keluar daripada tekanan dan masalah. Bahkan ada yang sanggup membunuh diri kerana buntu dengan tekanan hidup. Walhal ia bukanlah keputusan yang tepat. Malangnya kesemua perkara ini tidak memberikan apa-apa kesan kepada mereka. Bahkan mereka pula terperangkap di dalam lembah dosa. Amat kurang sekali daripada mereka yang menjadikan ketenangan hidup melalui ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam mengajak umatnya untuk mencari ketenangan hidup melalui jalan yang diajarkan oleh agama. Antaranya yang pertama, ketenangan hidup boleh diperolehi apabila seseorang itu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah atau mengingati Allah mempunyai kekuatan yang sangat istimewa kepada hati manusia. Ini kerana Allah adalah pemilik kepada setiap hati. Dialah yang menciptakan manusia dan Dia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berselindung di sebaliknya. Dialah juga yang menguji hati sehingga manusia menjadi runsing. Maka Dialah juga yang mampu untuk memberikan penawar kepadanya. Merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala boleh mengingatkan kita tentang kekuasaannya dan menyedari bahawa hidup ini lebih besar daripada sekadar mengejar dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawa kunci terbaik untuk ketenangan jiwa adalah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketenangan hati boleh diperolehi melalui amalan salat. Salat adalah sebahagian daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila seseorang itu bersolat, maka hakikatnya dia sedang meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu 5 waktu sehari semalam adalah cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan dalam diri manusia. Ia bukan sekadar pergerakan badan semata-mata, tetapi ia juga merupakan lambang ikatan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa pengharapan seorang hamba terhadap Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat supaya sentiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap-tiap sesuatu, walaupun terhadap sekecil-kecil perkara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, mendidik diri dengan sifat syukur dan redha mampu untuk memberikan ketenangan pada hati. Apabila seseorang itu belajar untuk menerima keadaan diri seadanya dan mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan kepadanya, maka hatinya akan menjadi lebih tenang dan tenteram. Orang yang sentiasa redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahawa setiap ketetapan Allah itu pastinya mempunyai hikmah, maka ia akan membuatkan iman kita menjadi lebih kukuh, sekalipun membentuk kita menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat, ketenangan hati juga boleh diperolehi dengan cara mendalami ilmu dan juga mendapatkan nasihat yang baik daripada orang yang saleh. Ilmu dan suasana beragama sebegini
akan membimbing kita untuk sentiasa sedar akan peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu memahami apa yang disuruh dan apa yang dilarang oleh agama, maka disitulah menjadi sebab untuk kita memperolehi hidayah, rahmat dan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat.